Baru-baru ini, Bella Astilah mendedahkan bahawa Alif Aziz, bekas suaminya, langsung tidak menghubungi anak-anak mereka sejak perceraian pada Jun lepas. Bella turut berkongsi, dia memilih untuk tidak lagi berinteraksi dengan Alif, walaupun anak-anaknya tidak bertanya tentang ayah mereka. Menariknya, Bella kini fokus kepada penyembuhan diri sendiri dan percaya masa akan membantu dia move on sepenuhnya. Nak tahu lebih lanjut tentang kisah ini? Check out artikel penuh kat website, link ada di bio. Jangan lupa guys, like, follow, komen, share untuk video menarik yang seterusnya. Korang tahu tak, baru-baru ini Bella Astilah mendedahkan bahawa Alif Aziz, bekas suaminya, langsung tidak menghubungi anak-anak mereka sejak perceraian pada Jun lepas. Bella turut berkongsi, dia memilih untuk tidak lagi berinteraksi dengan Alif, walaupun anak-anaknya tidak bertanya tentang ayah mereka. Menariknya, Bella kini fokus kepada penyembuhan diri sendiri dan percaya masa akan membantu dia move on sepenuhnya. Nak tahu lebih lanjut tentang kisah ini? Check out artikel penuh kat website, link ada di bio. Jangan lupa guys, like, follow, komen, share untuk video menarik yang seterusnya. Korang tahu tak, baru-baru ini Bella Astilah mendedahkan bahawa Alif Aziz, bekas suaminya, langsung tidak menghubungi anak-anak mereka sejak perceraian pada Jun lepas. Bella turut berkongsi, dia memilih untuk tidak lagi berinteraksi dengan Alif, walaupun anak